Nampak orang lelaki suka punggung lelaki. Allahu Rabbi. Kau suka punggung dia? Jangan. Janganlah suka punggung lelaki sama lelaki. Jangan, haram. Faham? Haram. Sebab itu kaedah hukum buah dada lelaki. Contoh, engkau punya buah dada. Tahu buah dada? Ni kopek kan? Buah dada engkau buka baju. Kau jangan tengok aku tak puas hati. Ini cerita hukum ni. Kau buka baju, dia buka baju. Maka kau buka baju, kau tengok buah dada dia. Kau tengok buah dada dia, biasa. Sebab lelaki dengan lelaki, maka tidak haram. Pada satu hari, kau operate buah dada kau, bagi besar. Besar buah dada. Buah dada besar. Pakai baju timun. Jalan ni. Pada ketika itu, engkau melihat buah dada dia. Tak haram, sebab dia memang asalnya lelaki, tak haram, faham? Tetapi apabila engkau melihat buah dadanya, bila dah operate, menjelajah air maka daripada tak haram, jatuh haram. Faham? Itu hukum dia, faham? Betul kan? Lelaki tak boleh buah dada elok-elok kecil, operate tak boleh. Sebab buah dada itu, buah dada yang besar adalah milik orang perempuan, faham? Orang perempuan punya. Tidak boleh orang lelaki nak jadi perempuan, tak boleh. Orang perempuan nak jadi lelaki, tak boleh. Faham? Ni dunia dah dekat dengan kiamat lah. Faham? Kena ada minyak wangi, faham? Sebelum semayang kena ada kain sugi. Kain sugi ada? Tak ada juga. Apalah budak ni. Nak kain sugi kena ada. Allah Akbar. Ada kain sugi? Ada kain sugi, Ada kain sugi? Hang pun tak ada kain sugi? Kenapa tak ada kain sugi ni? Ampun nak jadi orang alim. Orang perempuan ada kain sugi tak? Ada kain sugi? Nak jadi orang alim kena ada kain sugi. Apa doa ada? Apa doa ada? Allahumma takhir fami wa nawir qalbi wa hadim jasidi ala nar. Siapa nak jadi orang alim kena ada kain sugi. Bila siapa beramal kain sugi tu, dia buat nombor 8 boleh. Ilmu mudah faham. Kalau dia berpidato, dia ceramah melancarkan percakapan. Kau tengok aku cakap, lancar. Lancar. Lancar cakap tu, tak ada sangkut-sangkut. Tak ada macam kereta RJ yang tak boleh pakai tu. Cakap laju. Amal kain sugi ni. Ulama-ulama tok guru semua pakai kain sugi. Kena amal kain sugi. Tu bila kita semayang ikut sunnah Rasulullah, maka syaitan nak kacau kita susah. Bila kita tak ikut sunnah, itu semayang tu dia ikut cara syaitan. Itu dia nak semayang tu, nak takbiratul ihram pun dia susah. Imam dah baca Fatihah, dia takbir tak dapat lagi. Allah. Dia buat macam tu sebab dia tak dapat nak masuk. Sebab apa? Syaitan dia kacau. Syaitan kata tak sahih. Bila imam habis baca Fatihah, dia dapat Allahu Akbar, dapat. Imam dah rukuk, dia dah baca Fatihah pun tak habis. Siro. Kalau boleh dalam sembahyang sepak orang ni, sepak tu banyak siro kau, faham? Dalam sembahyang ni ulama dah bagi tahu baca sekadar mana yang kita mampu, faham? Semua juga dalam tahiyat. Imam dah bagi assalamualaikum, imam dah doa dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia tahiyat tak ada lagi. Apa yang taik ya? Tengok betul orang ni. Baca sekadar mana yang mampu, faham? Sekadar mana, macam ikut syaitan ni. Syaitan jahat. Syaitan tak bagi kita buat baik. Syaitan ni cukup jahat.